emas. Bukan macam kayu jati emas. Semi terfikir Sulawesi. Sulawesi nama tempat pokok tu tumbuh. Semi terfikir tu kayu pertengahan yang ratenya masih dahan dia kecil. Dia tak sama macam jati emas. Jati emas dia ambil dari pokok yang besar puluhan tahun, berbeza. Tak sama macam jati kampung. Jati kampung pula kecil, paling besar pun macam ni. Besar-besar dia pun banyak akan buang kulit putih dia. Dia macam ni Kalbat. Contoh kan, contoh dia bulat ni dia kan bulat, tapi nanti isi dalam dia kalau kayu kampung kecil macam ni. Merah dia tengah, dia banyak putih. Kalau jati emas, merah dia yang banyak, besar. Dia ada banyak. Ada video dekat Bos Ijan punya ni, TT Media dah tunjuk. Dahan untuk setiap jati berbeza-beza. Ketebalan apa semua, kekuatan ketahanan pun tak sama. Dan ni dia kontainer kita dah sampai geng. Barang-barang baru super advantage untuk acik-acik. Wow, ini kilang, bukan kilang-kilang biasa ni. Antara hot top dekat 2025 ni. Dan ramai banyak tersul. Dekat dalam gudang tu pun, gudang 2 tu pun dah banyak tersul. Dan muka-muka rasul sofa Vietnam ni Kalbat acik. Muka-muka Vietnam. So, kenapa dia jadi pilihan acik-acik untuk 2025 selain sofa lompat-lompat Bos Ijan? Sebab dia mampu milik dan finishing dia cun. Nanti kita tunjuk masa dalam live acik-acik. Gudang Bos Ijan.